Bai Biryani buat buffet Ramadan guys. Harga dia bawah RM50. Makan macam-macam. Ui, tak masuk akal weh. Dekat lorong ni guys, Lebo King ni, one way ni. Pakitan tepi ni je. Bai Biryani. Harga buffet ni hampa akan dapat Dam biryani, lamb masala, roti nan, butter chicken, grilled barbecue chicken, shish kebab, chili chicken, mixed vegetable, gulab jamun kesari, carrot halwa, kheer, mixed fruit date, onion raita, vegetable fritter, bai sandwich, veggie samosa, soup of the day. Memang puas hati guys. Harga dia murah dengan restoran yang besar, cantik dan selesa ni. Tingkat bawah dah, tingkat atas dah, bilik VVIP pun dah, apa boleh tempah. Yang pastinya kedai ni halal, owner dia Melayu. Yang bestnya dia sponsor Penang dulu. Dengan satu harga buffet ni aku boleh makan autentik Hyderabad biryani. Rasa dah sedap weh, dengan kambing, daging lah, apa benda semua, dengan dessert dia. Ya Allah, memang puas hati guys. Apa main lah ke sini, apa bawa my family, apa makan macam-macam, roti nan, kebab lah, macam-macam order dekat sini. Memang sur puas hati, wajib mai. Buka puasa kat sini apa boleh start dengan makan makanan yang ringan, dan apa boleh pergi sembahyang kat surau daripada sediakan surau yang selesa dan luas. Aku makan nasi dam biryani ni, aku tambah kat 5 kali. Tak siapa marah weh, sebab harga buffet yang banyak sekali. Apa makan lah banyak kali. Dia punya makanan ni tak tahu nak cakap lah, dia macam lain pada yang lain. Tak ada kat tempat lain, hanya di Bai Biryani saja. So aku memang sangat recommend hampa untuk try, duduk dan makan sendiri, dan hampa rasa pengalaman untuk makan makanan autentik Hyderabad biryani. Buffet ni start buka puasa sampai ke malam. Hampa boleh refill yang oren, yang teh, yang teh tarik. Kalau tak mau buffet, hampa boleh order yang ni.